Kok Dina, you're not just part of the team, you're its heartbeat. Thank you Kak Dina. Orang yang suggest nama saya untuk naik as a best employee. Mula-mula dah cakap dah tak nak nangis, tapi nangis juga ni. Ada juga orang appreciate aku. Kita rasa macam tu yang perasaan paling besar sekarang yang saya rasa. Hai, nama saya Nur Shazli binti Syarizal. Saya berumur 29 tahun, asal Kedah tapi sekarang menetap dekat Penang sebaik saja saya lepas belajar di USM. Dan saya bekerja di Ion Queen's Bay sebagai sales assistant. Saya mula bekerja dekat Ion Queen's Bay ni start tahun 2018. So sekarang dah hampir 4 tahun, nak masuk 5 tahun dah saya bekerja kat bahagian ni. Dekat ladies department ni, kalau benda basic yang kita buat is receive stock. Lepas tu kita buka stok lah, and then display. Benda yang paling saya suka kerja dekat Ion ni, Ion ni ada bagi peluang kita nak berkembang. Contoh dari segi training ke apa, macam saya ladies department, kita ada buat VMB training. VMB training ni cara nak display, cara kita nak styling patung, mannequin. Saya rasa semua orang kena tahu set goals. Matlamat kita datang kerja nak buat apa, kena buat apa, semua tu kita kena tahu. Contoh datang kerja hari ni, okay, stok baju ada 10 bundle. Kalau boleh, hari ni aku nak siapkan juga 10 bundle and then display siap-siap. Cabaran terbesar saya as a staff kat ladies department ni, cabaran terbesar saya is nak achieve daily target sales and dengan nak tarik orang, attract orang masuk store kita untuk beli barang. Sebab sekarang ni kalau ikut ekonomi lah kan, semua orang utamakan makanan lagi daripada baju. Makanan asas, tiap-tiap hari kena makan. Baju tak ada lagi yang saya dengar, oh tak ada baju baru sehari, tak boleh. Tak ada lagi lah macam tu. So kebanyakan orang tak beli. Kadang-kadang window shopping je dah dekat area JMS ni. So kalau nak buat macam tu, kami buatkan kita orang punya VMD display. Tapi ada orang cakap macam ni, kalau kau yang paling banyak bunyi nak berhenti, kau yang akan paling lama dekat store tu. Kau yang akan paling lama dekat company. Selalu macam tu. Daripada awal masuk sampai sekarang bunyi je nak berhenti. Tapi sekarang stay lagi dekat sini. And then last saya dapat best employee. Itu macam wow. My team leader tegas. So kalau silap buat contoh stok sampai tak cukup tapi kita orang tak inform ke apa ke, dia akan macam lain kali jangan buat macam ni. Lain kali inform dulu, apa-apa communication penting. Betul, kalau customer biasalah kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kadang-kadang kita betul pun dia orang akan rasa dia orang lagi betul kan. So hadang je lah. Saya rasa pencapaian yang paling membanggakan saya setakat ni is menang best employee lah. Dia orang kata bagi saya ni pengiktirafan yang paling tinggi yang a staff boleh dapat. So bila dapat benda tu macam wow. Macam tu kan. And then sebab kita rasa macam oh, kerja yang aku nak buat ni rupanya ada orang appreciate juga. Ada orang punya kita tak buat kerja sia-sia. Ada juga yang berhati. Ada juga yang orang kata apa, bagus juga budak ni buat kerja kan. Macam tu. So tiba-tiba dapat call daripada HR. Shazlin tahniah. Tengah mamai baru bangun tidur tak? Okey, terima kasih. Dia kata apa-apa pun tahniah lah. Itu dah habis call saya macam apa yang dia cakap ni? Kita buka phone tengok banyak mesej. Lepas tu masuk pula WhatsApp dari manager Miss Masrina cakap, "Lin, congrats, nanti prepare outfit elok-elok pergi Jepun." Macam itu. Kayaknya betul lah ni mana? Macam betul lah. Lepas kita umak kata, "Oh tahniah anak aku dapat macam tu lah." Hi Lin, apa ni? All the best as always and good luck. Encik Rizal, oh. Hi Lin, you are going to be amazing, good luck. Cik Mar, oh Cik Mar ni line leader hotline. Okay, thank you. Tak pernah expect pun. Oh wow. Dear Lin, you deserve with the best employee award. Thanks, always be my support system in ladies department. Siapa-siapa yang jaga ladies lepas ni, please support them like you always did. Jasa baik hang, tak akan ku lupa. Kak Fira, my
Dialah orang yang paling banyak tolong, dia orang yang paling banyak orang kata apa, faham perangai saya macam mana. Thank you. Dear Lynn, congrats Lynn for being Best Employee of the Year 2024. Your commitment, hard work and positive spirit have made a remarkable impact on our team. We truly appreciate your contribution. Cayuk. Kak Bija, dialah orang yang interview saya masuk. Orang yang banyak kata kalau apa-apa saya akan cari dia jugalah. Thank you Kak Bija. Lynn, you're on fire. Best employee vibes all day and keep slaying girl. Cik Anim. Cik Anim ni my manager, supply manager. Thank you sebab percaya saya. Dear Lynn, a big congratulations to you. Your hard work, positive attitude and consistency truly stand out. Keep up the great work and thank you for being an inspiration to the team. Well done and congrats again. Cik Khairul, our store manager. Mula-mula dah cakap dah tak nak nangis tapi nangis juga ni. Terharu. So jadi macam semua berkumpul dekat sini, semua macam congratulations Lynn, macam tu. Terharulah. Ada juga orang appreciate aku. Kita rasa macam tu yang perasaan paling besar sekarang yang saya rasa. Even kita bunyi pun, dia orang still macam dia ni bunyi pun buat kerja. Bukan bunyi kosong. Macam tu. Saya nak orang percaya yang saya ni pun boleh buat kerja, boleh jadi contoh dekat orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sisi Bandekam Kamsahamnida semua tu. Tapi terima kasih sebab support, beri kepercayaan. Thank you juga sebab walaupun kita ni selalu berbeza pendapat ke apa ke, tapi korang terima je dengan hati yang terbuka. Thank you. Kalau boleh saya akan macam slowly, mungkin belajar department lain dulu, baru step naik atas lagi ke, macam tu. Nak step terus atas ramai juga yang minta, tapi macam tiba-tiba tak confident. Mungkin boleh try belajar slow-slow baru kita naik atas. Sebab saya pun masih banyak lagi yang kena belajar.